Jadi tepat mengapa mereka menang. Inilah satu yang katakan tingkah laku pengundi yang sangat kompleks sebagai manusia politik. Political animal dia panggil. Memang kompleks dalam leadership ni. Jadi benda yang kita tak jangka boleh berlaku kan. Tapi secara realitinya kita lihat orang di Pulau Pinang nampaknya rakyat-rakyat sana memang berkendakkan DAP, bagi peluang pada DAP untuk menjadi alternatif kepada rakyat Pulau Pinang. Dan saya kira ada unsur ketidakyakinan terhadap parti gerakan dan juga MCA sebabkan rakyat beralih pergi kepada DAP. Dan oleh kerana di Pulau Pinang lebih kurang 66 patut tak silap saya lebih adalah pengundi daripada orang Cina. Jadi nampaknya trend hari ini kali ini mereka beri peluang kepada DAP. Tapi masa depan Pulau Pinang di bawah DAP itu saya ingat belum lagi kita dapat jangka. Tapi oleh kerana negara kita mengamalkan demokrasi, jadi kita respect lah. Kita kena respect di atas pemilihan mereka itu. Ya, sebab perlembagaan kita dan kita juga membenarkan parti-parti politik bergerak mengikut peraturan dan undang-undang kita pun membenarkan mereka menurunkan parti mengundi dan sebagainya. SPR pun nampaknya saya lihat lebih telus lah nampak gaya-gaya. So jadi itu pulang kepada rakyat lah. Kalau kita tak boleh nak marah-marah kepada rakyat, itu benda rakyat ni yang kehendak rakyat, daripada rakyat kepada rakyat. Jadi semuanya dan bergantung kepada konsep demokrasi berparlimen, demokrasi berperwakilan. Dan satu lagi Prof, mungkin apabila berlakunya tewasnya seorang pemimpin di satu-satu kawasan itu, ada isyarat-isyarat ataupun perkara yang kita boleh belajar sebenarnya dari segi kepemimpinan. Datuk Seri, saya pasti kita kena tanya mengapa kita tidak lagi diterima. Dan kita juga kena bertanya. Kita harus pula melihat tempat ini di peringkat nasional bagaimana. Kalau adakah mesej ini, keadaan ini hanya tertumpu di Pulau Pinang dengan gaya pemikiran pengundi di Pulau Pinang, ataupun ia juga disermenkan di peringkat nasional. Sebab kalau kita nak katakan dasar yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional, kita juga telah melihat di beberapa negeri ia disebutkan bahawa mereka telah boleh menjadi Melaka diterima dengan baik. Di sana pun ada juga pengundi Cina ya. Dia juga berkotak banyak. Di Sabah pun kita lihat tadi sudah diumumkan bahawa sudah mendapat simple majority untuk membuatkan kerajaan negeri. Jadi ada satu begitu juga tahun 99 tewasnya hanya di Terengganu. Tetapi di negeri-negeri lain, walaupun ketika itu saya rasa lebih hebat ancamannya sebab kebangkitan reformasi. Tetapi di peringkat nasional, walaupun kurang majoriti, tetapi masih kekal barisan itu memerintah. Jadi bukan hanya isu, ada sesuatu yang secara unik dan keunikan itu hanya berlaku di Pulau Pinang. Dan Pulau Pinang pada saya mendaki satu curam yang lebih, satu gunung yang lebih curam. Sebab bukan hanya dia menghadapi isu nasional dari segi harga minyak, harga barang naik dan sebagainya. Tetapi dia juga menghadapi satu peralihan pimpinan. Bahawa ketua menterinya diberikan kursi parlimen. Dan sekali lagi saya mengatakan bahawa rakyat Pinang nak tahu siapa pengganti. Dan ini disuarakan oleh parti-parti komponen. Dan apabila sampai ke akhir, penghujung hari mengundi, soalan itu tidak dijawab secara nyata. Masih dalam bentuk kemungkinan antara satu, antara tiga. Bahawa fokus itu sudah lari. Itu mungkin, saya kata, antara sebabnya. Tetapi tentulah pula di pihak parti yang bertanding dengan kepentingan parti, mereka juga ada asas. Dan saya percaya sumber makluman mereka tentulah lebih tepat, lebih banyak daripada yang saya punya sumber makluman dan analisa yang sangat terbatas. Kalau terlihat di Pulau Pinang, isu pembangunan tidak bukan isu lah. Ada isu. Hanya di Lembah Pantai juga proses sudah moden. Lebih yang kalau di situ. Jadi maknanya bukanlah tetapi pada masa yang sama Barat Terengganu sudah mendahului, di Sabah sudah melalui. Tapi negara-negara yang boleh dikatakan masih perlukan pembangunan.
mesej di sini mengatakan bahawa di negeri-negeri yang di mana pengundi memerlukan pembangunan, mereka akan mengundi barisan nasional. Dan negeri yang sudah maju misalnya, benda-benda lain yang mereka perlukan. Apa? Saya di lembah pantai, kalau saya boleh jawab tentang lembah pantai. Saya satu kejutan kepada saya juga sebab Datuk Syahrizad bukanlah pertama kali menghadapi saingan yang cukup sengit. Calon-calon yang dia hadapi sentiasa yang hebat-hebat, Zainal Zakaria, Reformasi, Era 99, Salih Abbas dan sebagainya. Bukan calon-calon. Memang dia itu kalau dalam satu liga permainan bola sepak, dia dalam kumpulan orang kata kumpulan mati. Dan saya berkesempatan, kebetulan saya satu petang di Bangsa, melihat dia menemui pengundi dan bercakap. Pada waktu itu saya melihat dia seorang yang cukup yakin. Dia membawa keyakinan dia pada era 99 sebagai satu benchmarking yang dia rasa dia cukup yakin pada ini. Dan dia merasa pengalaman dia, perkhidmatan dia, dan sesungguhnya saya rasa dia seorang ahli parlimen yang berkhidmat dengan baik, kerana di lembah pantai sudah tidak ada lagi stinglas sejak 12 tahun dia mewakili kawasan itu. Tetapi dia nasib kurang baik di sini sebab dia disaingkan dengan satu wajah yang mungkin menarik anak muda. Kemudian dikaitkan pula dengan isu-isu nasional yang besar. Sebab kadang-kadang apabila kita satu idola apa, kita tak tahan lama. Kadang-kadang saya terfikir kalau Piramli sebagai seorang entertainer, kalau dia tidak meninggal dunia pada usia itu, dia juga pada waktu itu kalau kita lihat telah menghadapi kritik yang cukup hebat. Hanya setelah matinya dia kembali bangun sebagai seorang hero dan dikenangi jasanya. Dan kalau kita lihat yang bintang-bintang popular dalam Akademi Fantasia, satu masa saya lihat pada tahun pertama Maui memenangi Akademi Fantasia tu, rumah dia hari raya dah sehebat, sepopular kediaman Perdana Menteri. Kemudian dalam raya yang sudah kita tak ada cerita pun. Jadi bermakna kita kena ada perubahan watak kadang-kadang. Jadi di sini saya rasa kebijaksanaan Parti Pembangkang yang mempunyai sumber intelijen atau verifikan yang lebih tinggi dalam menentukan siapa yang patut bersaing nanti. Baik, kita berhenti sebentar. Kita dah untuk dilawan pada iklan. Dan jangan lupa untuk kembali semula bersama kami selepas ini.